Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 2 soalan 3. So tajuk dia adalah fungsi kuadratik. Okay. So dia cakap suatu fungsi kuadratik diberi oleh ni dengan keadaan P yang pemalar lah. Maksud punca-punca bagi persamaan kuadratik apabila fx berada 0 ialah alpha dan beta. Dia suruh kami bentukkan satu persamaan kuadratik yang mempunyai punca 2 alpha minus 1 dan 2 beta minus 1 dalam sebutan P. Okey. So kami salingkan apabila fx sama sifar. Sebelum masuk dia akan menjadi 2x square minus 5x plus p equal to 0. Okay. So dari sini kami hasil tambah punca adalah 5 per 2. Hasil darab punca adalah p per 2. Sebelum masuk alpha tambah beta equal to 5 per 2. Alpha beta equal to p per 2. Okay. Sekarang kami cari hasil tambah punca baru. Okay. Baru sama dengan 2 alpha minus 1 plus 2 beta minus 1 sama dengan 2 alpha plus beta minus 2 sama dengan 2 5 per 2 minus 2 equal to 3. Okay, hasil darab punca baru sama dengan 2 alpha minus 1 2 beta minus 1. Okay, sama dengan 4 alpha beta minus 2 alpha plus beta plus 1 sama dengan 4 p per 2 tolak 2 5 per 2 plus 1 sama dengan 2p minus 4. Okay, so sekarang kami boleh bentuk dah. So bermaksud persamaan baru ialah x square minus 3x plus 2p minus 4 equal to 0. Okay, B tu diberi bahawa kali lurus y sama x plus 1. Dia menyentuh lengkung y sama fx. Dia minta kami cari nilai p. Okey, menyentuh tu bermaksud mereka hanya bersilang pada satu titik sajalah. Okey, so kami samakan persamaan y sama fx. So bermaksud x plus 1 equal to 2x square minus 5x plus p. Okey, so sini kami mau rearrange lah. So bermaksud 2x square minus 6x plus p minus 1 equal to 0. So mereka bersentuh pada satu titik. So bermaksud pembeza layan dia mereka adalah sama dengan sifar. So bermaksud negatif 6 square minus 4 2 p minus 1 equal to 0. Okay, so bermaksud 36 tolak 8 p plus 8 equal to 0. So p equal to 44, p equal to 11 per 2.